Apakah sedekah yang paling utama sekali ialah sedekah keluarga terdekek kau dulu. Macam ni nampak serampang 3-4 mata ni. Sedekah yang paling rapek mau kau dapat merapatkan ukhuwah sesama kita pun dapat. Nampak. Lepas tu dibuat pula dalam bulan puasa berganda-ganda pahala insya-Allah. Nampak time ni lah anak cucu nak kenal orang lama, orang tua, yang mana wan, yang mana atuk, yang mana nyang. Ni lah deh antara faedah bila kau kumpul kan. Keluarga-keluarga kau buat iftar macam ni. Aku ada pula anak kau yang birthday boleh buat sekali alang-alang berkumpul macam ni nampak. Elok macam ni kat mana ni? Nilai impian stesen yo. Yo, kau booking yo, ada nombor kat ujung video. Apa-apa hal kau telefon yo, kau hello nak tanya macam mana, makanan semua disediakan. Kau nak bawa makanan kat luar pun boleh.